Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So hari ni aku nak bawa korang ke satu kedai nasi ayam yang tengah viral sekarang, di nasi ayam. Okay, so apa yang viralnya sebabnya nasi ayam dia ada variasi So ini roasted chicken yang biasa, nasi ayam biasa. Yang ini nasi ayam rangup. So kalau tengok kat sini pun selalunya kalau nasi ayam biasa tu, kedai kat nasi ayam biasa tu memang ada yang roasted je. Tapi yang ni dah ada rangup. Tapi dia ada banyak lagi variasi yang lain. Ada chicken lemon lah, apalah, ayam kerabu mangga lah, macam-macam lah. So yang ni aku try dia punya sup dulu. So I would say sup dia ada rasa, tak kosong. Okay, basically dia dah letak seasoning lah. So okay. Dan dia punya sambal pun pada aku okay. Dia tak masam sangat. So just nice lah. Okay. And ni the moment of truth, kita nak try dia punya ayam rangup dia. And bila aku makan tu, I would say rasa dia tu boleh kata macam nah. Dia rasa macam okay, ayam, kalau korang pernah buat ayam goreng guna tepung bestari, macam tu lah rasa dia. Okay, and aku suka sebab kerangkupan ayam dia ni aku suka sebab dia jenis style yang macam flaky-flaky sikit. Macam ada kerupeng-kerupeng gitu kan. So aku suka. And ayam dia pun juicy. Kau tengok sendiri pun kau tahulah. And ni sekarang aku nak try makan ayam dengan nasi, sup dan juga dia punya sambal. And kombinasi dia, I would say, satu rasa yang sangat refreshing lah. Okay, dia macam Dia memang orang kata serve the purpose lah of being a nasi ayam tu kan. Sebab nasi ayam ni dia boleh kata macam comfort food jugalah kan. And aku boleh rasa lah, orang kata dia rasa macam kau lepas kau makan tu kau rasa macam oh leganya. Macam tu lah lebih kurang. Aku tak tahu macam nak explain. And ni pula aku makan dia punya roasted chicken, and I would say rasa dia sama lah macam nasi ayam yang lain. So I would recommend kalau korang datang sini, try lah nasi ayam variasi yang lain-lain sikit, yang tak ada kat kedai lain. Okay guys, so untuk kedai di nasi ayam ni, I would say aku faham lah kenapa kedai dia tu viral. Okay, disebabkan nasi ayam dia ada banyak variasi. Itulah satu-satunya sebab sebenarnya aku rasa. Sebabnya macam mana? Sebab kalau kedai nasi ayam yang lain, okay, firstly, kalau kau beli nasi ayam kat tepi jalan, memang akan ada roasted chicken je. Itu satu. Lepas tu kalau kat kedai-kedai lain pun, kalau dia jual nasi ayam, dia akan jual roasted chicken juga saja. And kalau contoh lah, kalau ada nasi ayam rangup, macam aku makan tu nasi ayam crispy ke apa, dia takkan guna nama nasi ayam, dia akan guna nama lain. So sebenarnya baguslah kedai ni. Dia macam Dia sekalikan semua konsep yang nasi dengan ayam ni. Cuma dia macam pelbagaikan menu tu. Macam tu. Sebenarnya kat kedai lain pun ada menu yang sama, tapi cara dia present menu tu sebagai nasi ayam, tapi variasi yang berbeza tu yang membuatkan kedai ni unik sebenarnya. So in terms of rasa pula, I would say sedap lah. Okay, sedap, and it's worth the price. Maksudnya apa yang kau bayar, itulah yang kau dapat. Cuma apa yang aku boleh cakap is nasi ayam lah. So basically maksudnya it has its limit lah untuk jadi, orang kata sedap tu sedap tahap mana tu, tahap nasi ayam je lah. Maksudnya dia punya flavor profile tu tak akan berubah jauh sangat dengan nasi ayam lain. So to be honest, kalau kau tanya aku lah kan, macam aku lagi prefer kalau macam setakat nak makan nasi ayam. Sebab nasi ayam ni pada aku lah, dia macam comfort food. So dia bukan something yang macam aku crave setiap hari kan. So macam instead of aku pergi makan yang harga macam kat kedai ni RM9 lebih macam tu, tapi kalau kau makan dekat macam nasi ayam yang jual kat tepi jalan ke semua, boleh dapat dalam RM5. So macam instead of aku pergi yang RM9, aku pergi yang RM5 kan. Sebab macam rasa dia tak jauh macam tu. So pada akulah, macam kalau kau nak cari yang berbaloi, this is not for you lah. Tapi kalau kau nak rasa nasi ayam yang berbeza, variasi yang berbeza, come and try it lah. Cuma sebab macam aku lupa nak cakap dalam video tadi, macam yelah, dia macam dia tak boleh lari jugalah daripada orang kata rasa nasi ayam tu. And kalau dia buat salah pun, dia akan efek kat makanan tu sama macam nasi ayam yang lainnya, harga yang sama kat. Okay, sebagai contoh, aku lupa nak cakap dalam video, nasi yang aku makan waktu dalam video tu, it's a bit clumpy, faham tak? Dia macam, dia agak macam orang kata macam lembek sikit lah. So macam, oh, aku bayar RM9 lebih instead of aku bayar yang lagi murah RM5, tapi aku dapat nasi macam ni. Kau faham tak? Sedangkan macam kalau aku beli yang RM5 tu, entah nasi dia lagi okey. Macam tu lah saya cerita. So overall okay, sedap. Cuma I would say nasi ayam tu kalau kau nak yang murah, kau boleh cari tempat lain lah instead of kedai ni. Sebab nasi ayam dia paling murah RM9 lebih tak usah aku. So okay lah, dia still murah sebenarnya. Cuma
Ini dalam konteks nasi ayam. Sebab nasi ayam ada yang jual lagi murah pada tu. Ada yang jual RM5 je pun. Itu maksud aku. Okay. So overall I will give a rating of 8 out of 10 untuk di nasi ayam. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye.